Dah ada orang dalam kampung kita ni berani berkahwin dengan manusia. Adura, anak Pak Osman, dalam diam-diam dia berkahwin dengan manusia. Hoi Ajis, kau jaga sikit mulut kau. Kau bercakap ni pasal anak aku tau. Kau ada bukti ke yang menantu aku tu masih hidup kan? Tak ada kan? Sebenarnya kau tu cemburu. Pergi mampus dulu bukti kau tu, menantu kau mesti halau. Sayang, hari ni nak masak apa? Abang boleh tolong carikan angsa? Anak-anak ayah main elok-elok ya. Ayah keluar sebentar. Baik, Ayah. Kat mana pula aku nak cari angsa ni? Kat sini tak ada pun yang jual angsa. Saya nak tumpang tanya pakcik. Kat sini ada tak orang yang jual angsa? Angka ada dekat ujung sana. Tapi anak kena pergi cari dekat rumah dia dekat jalan Jom ni, sebelah sungai. Baik pakcik, terima kasih. Saya pergi dulu ya. Binawe punya angsa ke berak kat muka aku? Ada apa tuan datang ke rumah saya? Saya datang nak cari angsa. Kamu ada jual angsa? Dapat pun aku cari kau angsa. Isteri aku punya pasal. Aku sanggup cari kau. Ayah, tolong ibu. Ibu sakit. Aku pun tak faham kenapa semua orang cakap suami kau tu manusia. Betul tu. Sebenarnya memang Abang Aidan tu manusia. Berani kau dengan peraturan dunia kita. Sakit. Abang tolong lepaskan saya. Ibu. Abang lepas saya. Apa yang kau cuba buat ni? Lepaskan isteri saya. Lepaskan dia. Kau tu manusia berani kau kahwin dengan golongan kami. Kau tu punca semua ni jadi. Apa kau nak buat dengan dia? Kenapa dia yang kau tangkap? Kenapa bukan aku? Kami akan selamatkan dia dari kau dan anak-anak kau. Tangkap mereka! Ayah, ketat. Jangan sentuh anak aku! Pergi! Ayah, Ketat! tolong jangan sakiti anak dan suami saya. Biarkan mereka. Tolong jangan sakiti anak dan suami saya. Biarkan, kau tak layak. Kita bakar mereka sebelum mereka menjadi bencana besar kepada kampung ini. Bagus Adura, kau dah mudahkan urusan aku. Aduka, Bonda nak kamu pergi cari dan bawa pulang anak Adura ke sini. Baik, Bonda. Dah tiba masanya. Tolong lepas saya, kata saya. Ayah pergi jauh dari sini. Maafkan ayah! Cepatlah! Sini ikut aku! Berikan milik aku.